Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Apa yang kita nak buat hari ni, saya nak tunjuk ataupun saya nak review serba sedikit tentang kad yang saya dapat collect ataupun saya dapat beli daripada Collect Market. Okey, Collect Market ni adalah salah satu event dekat Center Point, dekat Bandar Utama. Tak silap saya Bandar Utama. Nama Sarah lah. Okay. So dekat situ ada event, boleh dikatakan event kad, termasuklah Pokemon, One Piece, kad bola, baseball dan macam-macam lah. Okay. So lama juga dia berlangsung. So dia masih juga berlangsung sekarang ni. Cuma ada beberapa booth ataupun macam nak cakap, beberapa booth yang dah tak buka, ada yang berpindah daripada tempat lain ke tempat lain. So selama saya pergi Collect Market ni, dia selalunya hari Sabtu dan Ahad, every weekend. Saya tak ingat berapa lama, tapi lama juga. Untuk dekat Collect Market ni, dia orang bertapak pun lama dan masih berlangsung sekarang. Waktu dia je, waktu dia pukul 11 pagi, tak salah saya 11 ke 10 sampai 6 petang. Okay. So banyak juga kad bola, saya collect kad bola. Banyak juga kad bola yang saya dapat yang menarik dengan harga yang berpatutan. Okay. Antaranya yang saya dapat dekat booth Zirin Bricks dengan Pirate Card. Tak apa, nanti saya letak description nanti. Saya letak dekat, ada orang punya detail dekat description nanti, korang boleh check it out. Not bad, best, menarik. Diorang pun, contoh macam Zirin tu real orang panggil dia real. Lepas tu kalau Pirate Card tu abang-abang lah, saya panggil diorang abang je, saya tak ingat nama. So not bad, diorang pun bagi harga yang berpatutan, senang deal, seronok. Lepas tu at the same time saya pun belajar daripada diorang boleh kategorikan otai juga, orang lama juga. So banyak benda yang saya belajar daripada diorang. Okay. Antaranya rookie cards, kalau insert apa-apa pun tak ada number, simpan je. Itu yang saya belajar lah. Okay. So tak nak buang masa, let's go. Saya nak share dengan korang serba sedikit, tak banyak pun, tapi saya pun dah lama juga tak tudik pasal player-player bola ni, terutamanya player-player muda. Yang terkini macam biasalah, kita tahu Lamine Yamal, Estaval. Maklumlah bila dah ada dua anak nak main game ni ataupun ada Wall of Fully ni, dia bukan kata susah, dia macam limited sikit lah. Dia kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang penat, mengantuk. Korang pun tahu kan, game bola kan lambat kan. So main game tu pun kadang-kadang tak ada masa. Maksud saya main game ni, kalau kita main FIFA, kita akan tahu, kita akan kenal player-player muda ni. Player-player baru mesti kita kenal, tapi disebabkan dah lama juga tinggalan. So tak apa, saya cuba slowly. Tapi dengan ada kad bola ni, kita tahu player ni player muda atau player baru, sebab dia ada state RC, rookie card. Itu bermaksudnya player-player muda. Okay. So kita tak nak bermasa, let's go. Saya nak review serba sedikit kad yang saya dapat dekat Collect Market. Let's go. Ciao. Okay. So first yang saya collect until now, dan saya tengok lepas saya dah kenal dia, saya tengok balik gameplay dia, not bad. He's a Argentinian winger, flank boleh dikatakan. So first yang saya dapat, saya ingat lah. Kalau saya tak ingat, minta maaf. Okay. So macam first card ni saya dapat daripada Zirin Bricks dekat booth dia, iaitu Matheus Sule, rookie card, number 21/25. Saya tak ingat harga, saya tak ingat lah, tapi ini antara kad-kad yang saya dapat lah. Okay, Juventus. Tak silap saya, player ni asal daripada kelab Itali saya tak silap saya. Okay, so ini dia guys, rookie card number 25. Not bad, low number. Saya dapat daripada Zira bagi pun harga yang menarik, yang kata apa, rahmah jugalah. Okay. So next, rookie ticket iaitu Valentin Carboni, rookie card juga, tapi ini tak ada number.
Tapi yang ini, yang menariknya, Zidane ni dia bagi saya free je guys. Dia bagi saya free. Carbo ni tak silap saya dia pemain Argentina juga. Tak silap saya. Okay. So ini antara kad-kad yang saya dapat yang menarik. Yang menarik di mata saya dan memang saya collect lah. Okay. So next kita ada Future Star Cole Palmer, rookie. Masa ni dia dekat City lagi. Boleh dikategorikan dia first debut untuk professional lah, as a professional player. Tak ada number, just insert rookie Future Star. Yang ni pun yang ni saya beli dekat one Chinese guy ni. Saya tak ingat nama, minta maaf. Dia Brazilian je. Okay. So next kita ada apa lagi guys? Kita ada Prestige insert juga. Okay, Cristiano Ronaldo masa dia dekat Juventus. Okay, ini pun saya dapat daripada Zidane break lah. Okay, not bad guys. Ronaldo, as long Ronaldo or Messi saya akan beli. Okay, so saya go for insert dulu lah guys, without numbers. Boleh? Okay, so next kita ada siapa lagi guys? Kejap. So next kita ada Angel Di Maria. This is my favorite player though guys. Saya tak boleh nak nafikan the best left footed juga selain daripada Lionel Messi. Okay, so ini Argentina guys, dia pakai jersey Argentina. Angel Di Maria, saya tak ingat bila Argentina bila. Ini daripada official punya team set Argentina. Okay, ini saya dapat daripada Pirate Card. Terima kasih brother. Okay, saya minta maaf, saya lupa lah nama korang. Okay, next yang menariknya saya dapat lagi mata sulia guys. Saya jumpa under 21 rookie daripada Top Merlin, number 75. Okay, Juventus. Saya tengah mencari dia punya, dia dekat rumah. Okay, ini pun saya dapat daripada Zidane break juga. Okay, so next saya ada Cole Palmer, Angel Di Maria. Ini team set ke? Team set. Saya tak ingat team set ke ataupun kata apa collected team ke, saya tak ingat. Tapi ini Angel Di Maria, masih dekat Argentina juga. Okay, thank you juga. Ini pun daripada Pirate Card. Next saya ada ataupun saya jumpa ataupun saya collect this Cole Palmer insert. Masa ni dekat UEL lagi, bukan UCL. Conference League, bukan UEL pun. Okay, ini saya dapat dekat Chinese guy tu. Okay, yang sama dengan Cole Palmer ni. Mana Cole Palmer ni. Okay, thank you juga. Dan next saya ada Symphony, iaitu Angel Di Maria masa dia dekat Benfica. Ini saya dapat daripada Pirate Card. Kalau korang tengok, ini Benfica bukan masa dia muda lah. Ini masa dia dah balik ke Benfica kembali. Tak silap saya. Kalau tengok dari rupa dia dah tua. Okay. Ada Richard Rios. Okay, daripada Palmeiras, rookie, number juga over 125. Okay, not bad. Ini saya dapat daripada Zidane break juga. Okay, next saya ada Starball debut Lionel Messi guys. Okay, 2004 masa Barcelona lawan Shakhtar Donetsk. Okay, Lionel Messi got her first sight. Wow, he started against. Okay, ni boleh katakan dia first game ke untuk UCL. Tak silap saya lah kan. Kalau dekat sini got first sight. Kalau saya salah, minta maaf. Okay, ini saya dapat dekat Chinese guy tu juga. Okay, thank you. So yang menariknya lagi saya ada 2 insert. Kalau korang nak tahu atau korang nak tengok, adalah saya dapat Cristiano Ronaldo masa dia dekat Real Madrid. Ini masa dia muda tu guys. Okay, muda.
best of the best. Cristiano Ronaldo saya dapat dekat Chinese guy itu juga. Saya tak ingat nama dia. Tak maaf lah. Dan last kali saya dapat Lionel Messi. Saya dapat pair lah, best of the best, the goods. Ini zaman dia orang dekat Barcelona dengan Real Madrid masa muda. Kalau korang tengok Real Madrid jersey lama, Barcelona lagi jersey lama. Okay, this is Lionel Messi. Sama juga saya dapat dekat that guy, that Chinese guy. Okay, so yang menariknya, lagi menarik saya dapat, tak tahu lah, ini bagi saya lah yang menarik. Selama saya dekat collab, saya dapat lah. Jumpa, ini saya dapat Anthony Semenyo masa dekat Bournemouth sebelum dia pindah ke MC. Kalau korang tengok kat sini, number dia yang menarik guys, over 35. Korang nampak tak? Over 35. Okay, not bad. Ini saya dapat daripada Zealand Break. Harga pun berpatutan juga. Next, yang ni boleh kategorikan kad yang mahal, tapi terima kasih jugalah kepada Zealand Break, dia bagi ataupun dijual dengan harga berpatutan untuk saya. Okay, so next kita ada Bukhari Sumare daripada Leicester City, rookie card dan numbered over 15 guys, 15. Immaculate Immaculate, tak silap saya Immaculate kan ni, Impeccable. Okay, sorry, not bad. Dan saya ada Conrad Harder daripada Sporting Lisbon, rookie card Immaculate. That's for the Sporting Lisbon. Number dia adalah 35 over 40. Harap dia shine lah. Mungkin dia sekarang ni main dekat Leipzig serasa saya. Okay, dapat daripada Zealand Break juga saya dapat. Next saya ada Marco Senesi, rookie card, number 75, Bournemouth. Ini tengah ada desas-desus lah. Dia akan jadi first defender ataupun centre back untuk Argentina bakal. Umur saya tak pasti, tapi dia adalah rookie card. Dia perform juga. Dia tengah ada desas-desus ni. Dan last kali saya dapat daripada Zealand Break, favourite player saya, daripada team favourite saya guys, Chelsea over 25, England, pakai jersey England, iaitu Cole Palmer daripada Immaculate Collection. This is saya dapat daripada Zealand Break juga. Okay, so ni antara kad yang saya dapat ataupun yang saya dapat collect daripada daripada event collect market tu dekat Center Point. Alhamdulillah not bad. Harga pun berpatutan, senang deal. Dengan otak-otak yang kat sana pun best, kita dapat bajet sesuatu juga. So itu je serba sedikit saya nak review tentang kad yang saya dapat dekat collect market. Okay, so tak silap saya, Chazirin dia dah pindah ke tempat baru iaitu Rumah Tan Si. Saya tak tahu untuk berapa lama Rumah Tan Si tu. Untuk minggu ni dia kat Rumah Tan Si. Saya tak sempat lagi nak pergi untuk minggu ni. Okay, so itu saja guys untuk kad review kita pada konten kali ini. Kita jumpa dekat next konten. Kalau ada kad-kad yang lagi menarik, saya akan share dengan korang. Okay, sebenarnya saya ada tunggu satu lagi kad dia, tapi dia penyanyi lah, dia rapper. It's just a bass card, tapi saya minat dia. Okay, so saya tak nak cakap banyak lagi. Kita jumpa dekat next content. Bye bye, assalamualaikum.